high intent prospect. Maksudnya, contohlah macam saya jual kereta. Ada banyak orang yang memang minat kereta, kita tahu. Ramai je, semua orang suka kereta. Tapi, saya pecahkan kepada 2 atau 3. Yang pertama, golongan orang yang suka kereta. Okey? Yang kedua, dia nak survey kereta. Yang ketiga, dia nak beli kereta. Dalam waktu sekarang ni, dia nak beli kereta. Contohlah saya servis SA, jual kereta Honda. Alright? Ada klien, dia PM WhatsApp, dia suka borak pasal kereta. Macam, Honda ni best lah. Ni apa semua laju lah, apalah semua. Berapa cc. Alright? Soalan-soalan dia adalah berapa cc, spoiler, apa semua kan. Benda-benda tu. Yang kedua pula, ada yang jenis orang, dia nak survey. Dia nak survey kereta ni, kereta ni, kereta ni, kereta ni. Ada orang, dia memang dah nak beli, tapi dia ada kerisauan. Sebelum dia beli, dia ada kerisauan lah. Kerisauan. Ataupun dia risau. Sebelum dia beli ni, dia ada risau. Siapa yang boleh tolong dia ni? Dia takut kena tipu dan sebagainya. Alright? So, kita nak tarik, macam saya nak tarik orang yang nak beli kereta je lah. Ataupun, kalau saya nak market yang lebih besar, saya boleh target juga orang yang survey nak kereta, yang tengah survey kereta pun boleh. Tapi dekat sini beza dia adalah time frame. Time frame. Orang yang survey kereta belum tentu dia nak beli sekarang. Dia tengah survey. Lagi 6 bulan baru dia nak beli. Lagi 3 bulan baru dia nak beli. Tapi orang yang nak beli sekarang, dia berada di kategori nombor 3. Alright?